Terlebih dahulu, saya ingin merakam setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih atas kehadiran para tetamu jemputan yang saya hormati. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pengajian Tinggi, Datin Seri Diraja Sharifah binti Zulkifli yang telah memberi sokongan dan kepercayaan tidak berbelah bagi kepada Restoran Madinah sepanjang beroperasi. Bagi kami, ini adalah satu peluang untuk berkongsi rezeki dan merapatkan lagi ikatan silaturahim dengan semua yang hadir. Kami akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan memberikan perkhidmatan yang terbaik pada semua pelanggan kami. Di kesempatan ini, saya berharap agar Restoran Madinah menguatkan semangat kami untuk berkhidmat dengan lebih baik lagi. Akhir kata, Madinah is different. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ini adalah petang yang sangat istimewa, yang julung-julung kali yang saya lihat sebuah restoran, bukan restoran besar tapi restoran seperti mana restoran-restoran yang lain dapat menganjurkan satu majlis iftar untuk masyarakat dan rakyat kita yang berada dalam kawasan ini. Sedikit pun pahala kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu. Terima kasih banyak atas jemputan ini. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke 6,000 tetamu kita. Alhamdulillah, cukup jalan majlis dengan lancar dan tahniah kepada Restoran Madinah. Kita ucapkan kepada pihak Restoran Madinah tahniah. Tuan Kadir, pemilik Restoran Madinah, atas kejayaan mengadakan majlis iftar. Alhamdulillah dengan jayanya dan sangat ramai tetamu-tetamu yang datang. Saya ucapkan semoga Restoran Madinah akan bertambah maju dan berkembang lagi, insya-Allah. Didoakan agar Cik Kadir terus dimurahkan rezeki, diperluaskan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan perniagaan maju dan jaya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Madinah is different.